tahu. Sebenarnya bukan tak tahu tuan-tuan, kita ni buat-buat tak tahu. Kita boleh meninggal bila-bila masa sahaja. Dan bila mana kita meninggal, kita akan berpindah daripada dunia ke alam barzakh. Daripada alam barzakh kita akan berpindah ke akhirat. Di akhirat tuan-tuan, jauh perjalanan kita di pada mahsyar, di hisapan amalan, di timbangan amalan, di titian sirat. Nampak zahirnya jauh, tetapi sebenarnya perjalanan kita ini adalah perjalanan daripada yang dekat kepada yang maha dekat. Kita berjalan daripada mana? Daripada Allah kepada Allah. Setiap perkara yang kita faham tuan-tuan sekalian, kita akan kembali kepada asal diri kita. Daripada mana asal diri kita, kepada itulah kita akan kembali. Sebagaimana salah satu contoh perjalanan hidup ni ada dua. Kita ni tuan-tuan, manusia ni ada dua paling-paling kurang. Ada unsur zahir, ada unsur batin. Unsur zahirnya jasad, unsur batinnya ruh. Jasad daripada tanah, maka jasad ini mungkin hari ini kita berjalan di atas muka bumi, mungkin hari ini juga kita boleh dikebumikan. Tapi kita ada satu lagi ruh. Ruh ni tuan-tuan daripada mana? Daripada Allah. Maka ruh ini sedang berjalan kembali kepada Allah. Cuma bahasa mudahnya, kita dari mana? Kita dari Allah, dan kita sedang kembali kepada Allah. Allah itu Tuhan yang maha dekat, dan kita daripada yang maha dekat kembali kepada yang maha dekat.